Sekarang Allah nak bagi tu nikmat yang Allah turunkan kepada kita semua. Satu, air. Nikmat pertama, air. Nikmat kedua, Allah turun mengikut kadar. Allah sebut ni supaya apa ni? Supaya kita rasa nikmat dan kita lebih bersyukur kepada Allah. Kalau Allah tak sebut dan kita pun tak faham, kita baca macam biasa je. Lepas itulah kata Syekhul Islam, siapa yang baca Quran, tapi sedikit pun tak memberi bekas dalam hatinya, jiwanya, apatah lagi akhlaknya, dia ada masalah dan musibah yang paling besar. Sebab orang tak faham kata-kata Allah, mana orang tak cinta pada Allah. Jadi paling-paling kurang, kata Syekhul Islam, paling kurang tadabbur ialah kita bertanya. Bila baca satu ayat, kita bertanya, Allah nak apa daripada aku melalui ayat ini? Apa yang Allah nak? Kita bertanya, maka kita akan tadabbur. Kemudian kita akan faham dan kita akan ambil pengajaran. Itu tadabbur. Jadi Allah bagi tahu di sini apa dah? Allah turunkan air daripada awan supaya kita bersyukur. Yang kedua, Allah turun mengikut kadar keperluan. Kalau Allah turun hujan sebulan, setiap hari, apa berlaku? Banjir.